3 tips penting untuk bertambah kaya dengan emas. Yang ketiga itu ramai orang tak buat. Jadi tuan-puan, tonton sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Yang pertama, fokus kepada pertambahan gram emas. Jika anda ada 1 gram dan harga naik RM10, anda akan untung RM10 sahaja. Tapi jika anda ada 100 gram, anda akan untung sebanyak RM1,000. Lebih banyak emas yang anda miliki, lebih besar keuntungan yang anda akan dapat. Yang kedua, letakkan target dalam tabungan. Misalnya, nak tunaikan umrah lagi 2 tahun. Jadi, perlukan sekitar 10 dinar ataupun 40 gram emas. Anda akan lebih agresif untuk menabung jika anda nampak dengan jelas target simpanan anda. Yang ketiga, sentiasa tambah ilmu emas. Antara sebab kenapa ramai orang boleh rugi dan mudah kena tipu dengan ejen-ejen emas ialah mereka tiada ilmu emas. Pesan guru saya, emas tidak menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.